bersiap nak ke sekolah. So start buka buku ni, saya dah kena start makan ubat. So ni ubat darah tinggi, ni ubat folic acid, vitamin ibu hamil tu memang confirm lah kita memang kena ambil kan, tak kira ada masalah ke tak ada masalah. Dan macam saya kena ambil ubat darah tinggi sebab saya ada masalah darah tinggi juga. Dia taklah tinggi sangat, tapi dalam mengandung ni doktor suggest untuk ambil juga ubat darah tinggi dan juga cair darah. Anak-anak dah nak pergi sekolah dah, ayah dia orang yang hantar. So awal pagi saya cuci pakaian je, lepas tu prep sarapan. Selalunya saya sarapan pukul 8.30 macam itulah. Lepas makan ubat 6.30, 2 jam lepas tu baru saya start sarapan. Ubat yang boleh makan sebelum makan tu saya ambil awal pagi lah. Kalau macam yang kena ambil lepas makan tu, kita ambil lepas sarapan. Itu pun dalam setengah jam ke 1 jam lepas sarapan lah. Untuk pagi ni sarapan roti telur je. Salad tak ada lah pula kan. Kalau ada salad tu okay, bolehlah tambah serat sikit kan. Okay, so sebab saya tak ada serat, so saya ambil orange. Dah settle basuh baju, so ni kita spin terus lah. Sekarang dah 45 minit lepas makan, saya ambil ubat aspirin, ubat untuk cair darah. Masa untuk minum tengah hari, saya buat siakap 3 rasa je. Saya tambah jugalah satu menu lagi, ada sotong. Saya buat sotong cili padi, sotong kunyit cili padi. Simple-simple je masak. Okay, next day. Hari ni saya kena masak awal sikit lah, sebab kejap lagi nak pergi sekolah anak-anak, nak ambil BAP. Masak simple je hari ni, nak buat kerang balado dan juga fish cake masak sos. Itu je.
kita dah bersiap-siap nak pergi sekolah anak. Hari ni hari penyerahan BAP untuk sekolah anak saya. So jomlah kita ke sekolah. Dah settle dah. Kedua-duanya kita ambil. Jom balik. Another day. Hari ni hari check up. Okay, so nak siap-siap pergi klinik lepas hantar anak sekolah. Video sebelum ni ada yang tanya kan lipstick saya kod apa. Ni brand Elianto. Yang ni kod 02 Peach Peach. Dah siap dah. So kita nak pergi hantar orang sekolah and terus pergi klinik. Dekat klinik tak boleh nak record banyak sangat. So untuk hari ni cakap saya ambil darah dan juga minum air gula. Sebabkan faktor risiko kan, so awas kalau kena minum air gula. Dah selesai tu punya check up untuk minggu ni. Macam saya memang check up 2 minggu sekali lah. Bila ada faktor risiko ni kan 2 minggu sekali kan. Hari ni awal sikit habis. Kau tidak lama gila tunggu. So sekarang ini tunggu time nak pergi ambil anak sekolah. Sebab balik awal sikit kan. Kalau lambat tadi tunggu terus lah. Ini sebab awal lagi kita balik dulu. Ini satu lagi seluar. Tadi pergi check up tadi, nurse cakap lah dah tak boleh pakai ni seluar jeans. Lepas tu dah saya cakap lah seluar ni dia pregnant punya jeans. So dia tak ada butang apa. Dia macam tu, dia cantum kain sampai ke atas perut lah kan. So selesa lah untuk ibu-ibu mengandung. Kita mak-mak milenial ni kan asal selesa pakai jeans. Yelah memang dah biasa dengan jeans kalau keluar. So saya beli jugalah satu jeans punya. Yang ni 30 lebih jugalah harga dia silap saya. Yang saya pakai ni saiz 34. Okay, so jalan pukul 1 dah. Saya nak pergi ambil si adik aka si abang lah kan. Balik pukul 1.10. Kakak dia tak sama. Kakak dia 2.10. Sejam jarak dia orang. So kita merempit je lah naik motor. Dia nak makan aiskrim. Masak untuk dinner. Tadi balik tadi makan apa yang ada je. Ni si adik punya nasi goreng, dia yang masak. Ni cendawan goreng pun buat adik juga. Tak habis lagi dia goreng. Sikit lagi dah. Habis dah. Besar-besar pun penat. Besar lah senang daripada kecil. Kalau kecil boleh letak semua tak. Dia set lah. Okay. Lepas tu nak letak sikit. Terabur nanti suruh kakak yang lap. Ya, kakak yang dia masak. Dah kah sikit lagi. Dah habis. Capcay. Lepas teringin. Lama cari capcay. Ni baru jumpa. Kat Havoc Festival. MITC. Ni apa yang gelap kat ni tak nampak. Apa yang gunting Korea dengan menafak aywah. Ni gacil bubur nasi Aisyah AI. Boleh tahan, sedap juga.